Ada satu perkara yang selalu saya perasan. Ramai orang anggap kisah para Nabi ni macam sama je semua. Bila sebut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kita kenal nama tapi tak kenal kisah sebenar mereka. Apatah lagi nak tahu di mana kisah tu berlaku. Kita baca tentang Nabi Yusuf AS tapi tak tahu baginda pernah tinggal di Palestin, ditahan dan dipenjara di Mesir dan akhirnya kembali ke Al-Quds. Jadi kisah tu rasa jauh padahal ia berlaku di bumi yang hari ini sedang berdepan dengan kolonialisme. Kita perlukan satu buku yang menyatukan semula sejarah dan geografi iman. Buku yang bukan sahaja cerita Nabi-Nabi tapi tunjukkan kaitannya dengan bumi Palestin. Supaya bila anak-anak baca, mereka bukan sekadar kenal watak tapi juga tahu di mana perjuangan itu berlaku. Saya impikan satu generasi yang bila sebut Palestin, mereka bukan terbayang perang. Mereka terbayang kisah Nabi Ibrahim AS yang gigih berdakwah. Mereka ingat Nabi Daud AS yang membina mihrab. Mereka tahu Nabi Isa AS dilahirkan di sana. Itulah sebab saya tulis buku The Messenger of God ini untuk hidupkan semula hubungan spiritual antara kita dan tanah para Nabi. Kalau anda nak anak-anak kenal Palestin, bukan sekadar melalui berita, tapi melalui kisah para Nabi, buku ni ada di beg kuning dan kedai terpilih. Buku ni ada di beg kuning dan di kedai buku terpilih seluruh negara. Baca satu kisah dan anda akan faham kenapa bumi itu tak pernah sunyi daripada perjuangan. Menjejak hikmah di sebalik kisah.